Assalamualaikum. Hari ni kita tengok kok musangking kita dah habis. Puncanya saya buat sambungan dekat sini. Ranting tu. So dia tak melekat, tak menjadi. Jadi step pertama dah tak jadi untuk saya cantumkan kedua dahan. Dia cantumannya daripada sini. Jadi yang ini saya dah cantumkan untuk yang kedua belah. Makna dengan itu. Tetapi hasilnya tak menjadi lah. Dia tak melekat. Jadi bila dia tak melekat, saya cuba untuk pruning lah. Sebab dia tak naik straight. Dia jadi dia corner macam ni. Dia corner ke sini. Jadi dia akan stresskan batang ni. Okey. Jadi bila saya dah pruning, saya perasan dia punya batang ni rupanya dekat bahagian hampir-hampir ke pucuk lah. Dia dah pernah patah. Dan nampak isi dalam dia. Kedua-dua side. Sebelah sini. Sebelah sini. Nampak kayu dalam dia. Jadi dia ada kiri kanan dia. Jadi dia pun melentur lah. Nampak. Sebelah sini hilang. Sebelah sini hilang. Ni selalunya tupai punya kerja lah. Ni tupai lah. Kalau yang mencederakan pokok ni biasa tupai. Jadi menyebabkan dia sangat jatuh ke sana. Dia punya pucuk ni. Ni kesan tupai nampak. Jadi menyebabkan dia sengit macam ni. Nampak. Sekejap saya baringkan. Macam tu. Katakanlah dia tegak kan. Katakan dia tegak. Tiba-tiba dia sengit ke sana. Dia sengit macam ni. Dia punya pucuk ni menyembah kembali ke bumi. Lepas tu kat sini dia macam dah crack lah. So buat apa kita nak buang baja. Jadi semua. Lepas tu ni terlajak pula tu. Aduh. Jadi lentur dia tu terlalu banyak dah ke sana. Dan ingatlah ya, saya cuba untuk menyelamatkan jugalah. Maknanya dua variety, bukan dua variety, dua dahan dalam satu pokok. Tapi dekat sini nanti, bila dia ni berat, satu hari dia akan terbelah ni. Katakanlah dia terbelah nanti, mati pokok ni. Dia akan terbelah mengam-ngam sini. Prap sebelah dengan sebelah. Sebelah ni bila dah tinggal separuh, pokok berat, prap patah juga. So done, habis. Jadi kita korbankan je sebelah ni. Kita pilih yang sebelah sini. Sebelah sini yang naik straight tegak. So kita bela je. Jadi yang sebelah sana kita dah buang lah. Ini untuk kita bubuh baja hari ni. Untuk cepatkan dia berbuah lah. Untuk besarkan batang dia. Ni batang tak buah ni. Tengok nanti saya tarik ke macam mana. Okey, ni batang buah. Calon buah. Ni cuma kita nak kemukkan je lagi. Buah baja yang piking nanti ayam lagi lah bawah dia. So yang sebelah lagi ni, bye-bye. Kalau setengah orang dia minat lah nak sambung kat sini. Nanti dia naik pucuk baru. Dia akan naik pucuk sini lah. Kalau nak sambung dengan cani ke apa ke boleh lah. Tapi jangan. Masalah sekar ni lah. Masalah sekar. Pokok durian ni dia punya problem dia masalah sekar. Kalau dia naik tepi ke apa semua tak payahlah korang nak cantum. Kecuali kalau dia naik kat tepi macam ni, korang nak cantum. Lepas tu nanti korang buang atas ni. Yang itu okey. Maknanya ganti variety lah. Tapi kalau katakan korang dia ada tunas kat sini, korang cantum dengan berserah ke apa ke. Lepas tu korang nak pakai juga anak pokok ni. Sebenarnya satu pokok dua jenis patah. Dia akan rekah sini.
Hari ni kita nak baja yang fikir. Okey, korang nampak tak yang hijau ni? Kalau hijau-hijau ni cun lah. Baja banyak. Saya nak bagi hijau ni sampai ke atas. So, saya nak campur APK hari ni. Dan bulan depan saya akan bubuh tai ayam. Habis lah sebelah. Besar juga sebelah ni. Tapi daripada kita rugi akan datang, kita rugi sekarang lah. Tak ada masalah pun. Lagipun kalau dia rapat, dia punya batang sebelah dalam tak ada. Maknanya dia orang jadi berat sebelah sini, berat sebelah sana. Dia tak ada batang tengah. Batang yang sebelah menghadap ke pohon sebelah lagi. Macam ni kan. Dia tumbuh kat sini. Maknanya batang yang ke hala ke sini, yang ke sana tak ada. Tengok perasan. Tak ada, straight. Sebab dahan dia, kalau dia teduh, dia akan mati. Dia takkan boleh bertindak-tindak macam ni. Mesti ada yang mati nanti. Ni pun saya nak pruning atas ni. Tapi sebabkan saya dah potong sebelah ni, stres kan. Saya nak bagi fotosintesis dia kuat dululah. Saya baja, bagi dia hilang stres. Lepas tu baru kita pruning lagi lah. Alright, tu je. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Bye-bye.